So harga dia agak sedikit mahal, tapi jangan risau. Sebelum ni Ulanzi keluarkan MA30, tapi yang ni yang terbaru sekali adalah MA38. Dia ada macam-macam lagi function walaupun bentuk dia hampir sama dengan MA30. So yang pertama, dekat dia punya kepala ni memang dia ada dual MagSafe, tapi dia boleh pusing-pusing. Oh, mantap kan? Dia boleh pusing. Lagilah best sebab korang boleh gunakan macam ni dan juga korang boleh pusingkan macam ni Okey, dekat kaki dia pula ada macam-macam lagi benda tau. Yang pertama, macam biasa dia ada kaki macam ni, korang boleh kangkangkan dia dan boleh berdirikan dia. Lepas tu, dia punya kaki ni dia ada beberapa lagi tambahan dekat bahagian yang lebar ni Antaranya adalah dia ada kaki mentadak-mentaduk yang mana korang boleh tolak je kat belakang ni, jadi keluar macam ni. Jadi korang boleh lekatkan dekat mana-mana dinding ke ataupun pintu ke macam ni, jadi flat lay. Dan dekat sini dia ada lubang skru 1/4. Jadi kalau korang ada tripod yang menggunakan skru 1/4, korang boleh mountkan dekat tripod korang. Lepas tu korang boleh jadikan sebagai holder. Selain daripada tu, dekat sini juga dia ada magnet. Jadi untuk korang yang nak record video tak ada tripod, korang boleh lekatkan je magnet ni dekat mana-mana permukaan yang besi. Contohnya macam kat kereta ni kan, korang boleh lekatkan macam tu dan dia memang melekat elok, cantik je kat sini Sangat nice kan? So harga dia agak sedikit mahal, tapi jangan risau, mahal korang tu akan dapat benda yang sangat function daripada Ulanzi. Jadi ini adalah Ulanzi MA38. Sangat mantap.